Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nur Aizuddin dari KL kini berada di Taman Sri Sentosa. Di belakang saya ni kita dapat lihat Majlis Pelancaran Pusat Khidmat 1 Malaysia Lembah Pantai. Jadi di sini kita dapat lihat begitu ramainya penduduk-penduduk berbangsa Cina yang menyokong hasrat kerajaan iaitu satu Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, kita di sini kita melihat dan kita tanya pendapat penduduk-penduduk di sini berkenaan dengan pelancaran Pusat Satu Malaysia ni, Pusat Khidmat Satu Malaysia ni. Jom. Mr. Chua, apakah tujuan penubuhan Pusat Satu Malaysia di sini? Okey. Sebenarnya penubuhan Pusat Satu Malaysia di sini adalah untuk membantu rakyat di setempat lah, penduduk di setempat ni untuk menyelesaikan masalah tempatan. Sebenarnya Pusat Satu Malaysia kita tubuhkan sejak 2 tahun lepas. Tetapi kita punya pejabat tidak ada di Sentosa saja. Kita punya pejabat sebelum ini adalah di pantai dalam, iaitu Bangsa South. Tapi sekarang masih ada kat sana, tapi kita buka satu lagi di Taman Sri Sentosa untuk kesenangan penduduk-penduduk di kawasan inilah, kawasan Taman Sri Sentosa. Kerana kita menjadi penghubung antara rakyat, penduduk dan juga dengan kerajaan, dengan pihak kerajaan dan juga pihak yang berwajib lah, maknanya pihak berkuasa yang boleh menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh rakyat. Okey, sebagai penghubung dengan rakyat, apa perancangan Pusat Satu Malaysia seterusnya? Sebenarnya Sejak ditubuhkan lagi, peranan utama Pusat Satu Malaysia Lembah Pantai adalah menyelesaikan masalah yang timbul. Tak kira lah masalah longkang, pasar. Sekarang contohnya pasar, kita dah cat baru, pasar sudah diselenggara baru. Masalah longkang, masalah dengan DBKL, alam flora, indah water, apa semua kita akan tolong panjangkan aduan, dan juga Kementerian Wilayah dengan DBKL, kita semua settle dengan DBKL lah. Okey, dengan tubuhnya Pusat Satu Malaysia di sini, adakah akan ditubuhkan lagi Pusat Satu Malaysia di sekitar kawasan ni, sekitar lembah? Saya rasa buat masa ni di kawasan Sentosa, di kawasan Lembah Pantai ni, di kawasan Lembah Pantai mungkinlah, saya pun belum pastilah. Tapi di kawasan Sentosa saya rasa sekarang ni memadai lah, cukup untuk keperluan tempatan kat sini. Maknanya kita penghubung tu antara rakyat dengan pihak kerajaan, dengan pihak berkuasa tempatan, semua saya rasa boleh menampung lah. Tak perlulah di kawasan dekat-dekat ni 2-3 center. Okey, seterusnya apakah perasaan Mr. Chua kepada penduduk-penduduk kat sini dengan adanya Pusat Perkhidmatan Satu Malaysia kat sini? Dengan adanya pusat ini kan, terus teranglah saya cakap, sini saya rasa lebih merasai macam kampung halaman saya sendirilah. Sekarang kita turun, ramai kenal. Even yang hari ni bantu volunteer, pakcik-makcik semua di kawasan ini. So mereka rasa macam mereka a part of kita. Semua join kita sekali macam satu keluarga. Office Pusat Satu Malaysia pun dia buat macam rumah kediaman. Dia macam rasa mereka balik. Macam petang-petang mereka naik, kita minum teh, kita sediakan sama-sama teh apa. Jadi dia macam tempat rehat. Kadang-kadang mereka naik berbual, satu grup datang bual, macam duduk lepak kat sini kan. Maknanya ada tempat untuk mereka berbual, jumpa kawan apa. Kita bagi khidmat juga, tapi kita nak bagi dia rasa macam tempat kita ni macam ada apa, dia punya aspek kekeluargaan. Ya. Okey, terima kasih Puan Mr. Chua atas penerangan sebentar tadi. Okey, saya Aizuddin untuk Malaysia, KL kini. Jadi apa perasaan Encik Tong berkenaan dengan Pusat Khidmat Satu Malaysia yang ditubuhkan di sini? Sure. Baik. Bagus. Sini ada satu ini servis center baik. Kita ada longkang apa losa pun boleh sini boleh komplain boleh komplain lah.
bagi kita semua orang pun boleh jadi semua saudara-saudara macam sini lah. Okey, bagi Encik Tong Ya. adakah ini satu usaha positif kerajaan kepada penduduk kat sini? Ini Latu Longji lah. Ini tahun pun ada lambat lihat selalu pun ada sini. Ada itu Chongqiu Chongqiu semua pun ada mari sini. Jadi Encik Tong macam ada banyak harapan kita tengok kat sini. Jadi apa harapan, sedikit harapan Encik Tong dengan Pusat Khidmat Satu Malaysia yang ditubuhkan kat sini? Oh, ini mau buat kalau ada komplain atau ada apa losa kasih boleh sini lah. Terus senang datang sini. Ya. Tapi saya harap bahawa sampai sini ada banyak itu ini motor payah sambung banyak jahat di sini. Kalau lain kali Latu Longji boleh jaga sikit sini kasih safety lah, kasih baik sikit. Itu dia penerangan sedikit daripada pendapat daripada Encik Tong. Saya Nur Aizudin melaporkan untuk KL Kini. Pada ketika ini bersama saya iaitu Puan Ang. Okey, Puan Ang datang dengan siapa hari ini? Kawan. Dengan kawan-kawan. Jadi dengan adanya tubuhnya Pusat Khidmat Satu Malaysia dekat sini, apa perasaan Puan Ang? Perasaan happy. Sangat happy. Ya. Kenapa happy? Mesti mau support lo. Mesti mau support. Jadi bila dah ada Pusat Satu Malaysia ni, apa yang Puan Ang akan buat? Contohnya adu ke apa? Buat lah. Tujuan. Setuju lah. Puan Ang ni setuju je. Okey, Puan Ang, ada satu lagi soalan. Bagi Puan Ang lah kan. Adakah ini satu usaha positif kerajaan kepada penduduk dekat sini? Positif lah. Ada ini bagus dekat penduduk sini semua? Bagus lah. Sangat bagus. Lagi Puan Ang sangat gembira lah ni. Gembira sebab awak bukan sini mah. Okey, itulah dia perasaan gembira Puan Ang yang kita dapat lihat jelas dekat di wajahnya. Jadi saya Nur Aizudin melaporkan untuk KL Kini. Bersama kita pula pada ketika ini iaitu Puan Afong. Puan Afong sihat? Sihat. Banyak sihat Banyak sihat. Okey, jadi Puan Afong, apa perasaan Puan Afong bila Pusat Khidmat Satu Malaysia ada dekat sini? Dekat sini. Banyak senang ke sini sebab dekat saja mau datang? Banyak jauh lah. Banyak jauh. Banyak Tapi jauh. okey lah, sini Okey, dekat lah. okey. Sangat bagus lah. Bagus. Okey, satu lagi soalan Puan Afong. Tadi bila kita tengok tadi ada Menteri Wilayah Persekutuan datang, iaitu Datuk Raja Nongcik. Nongcik. Kan? Apa perasaan bersama-sama turun padang dengan kita kat sini pada hari ini? Seronok ke, bagus ke dia? Seronok bagus. Bagus ya? Okey. Jadi bila dah ada Pusat Khidmat Satu Malaysia ni, apa harapan? Harapan Puan Afong? Badan sehat. Okey. Selalu datang sini ke? Datang sini happy. Sangat syok. Ikut kawan mari siang. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Hidup Satu Malaysia. Okey, itu dia daripada Puan Afong. Saya Nur Aizudin melaporkan untuk KL Kini. Baiklah tuan-tuan, begitulah berakhirnya liputan pelancaran Pusat Khidmat Satu Malaysia di Taman Sri Sentosa Lebah Pantai ini. Jadi di sini juga kita dapat melihat still lagi berlangsungnya aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dianggarkan bagi pelancaran ini seramai 300 orang yang hadir, tetapi yang membanggakan lebih daripada 800 yang hadir. Dan yang mengejutkan di sini 99% majoritinya adalah bangsa Cina. Saya Nur Aizudin melaporkan untuk KL Kini.